STA TV, media syiar Islam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dinul Ibrahim, agama Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu sebenarnya adalah suatu syariat yang sama persis dengan apa yang terdapat di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam karena memang syariatnya sama sebagaimana apa yang terdapat di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syariat agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada tauhid, penyembahan, pengesaan kepada Allah tabaraka wa taala, dan juga menjauhi tentang perkara-perkara kesyirikan dan kebid'ahan. Dan hal ini pula terdapat di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah, untuk senantiasa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menjauhi daripada perkara-perkara kesyirikan serta perkara-perkara kebid'ahan. Pengajarannya sama, inti daripada syariatnya adalah sama. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang terdapat di dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu juga terdapat di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.